Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, di dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana konsep internet marketing. Okey. Jadi saya percaya dengan konsep ini dan inilah yang saya buat dan ia mampu memberikan pendapatan saya boleh katakan dalam 5 angka sebulan dengan menggunakan konsep ini. Dan buat secara konsisten. Itu yang penting. Jangan buat sekali cuba dah tak boleh, tak improvise kan. Kena perbetulkan dan perbaiki lagi. Jadi saya terangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan konsep internet marketing. Okey. Satu, kita perlu ada memberikan satu perkara yang bernilai tetapi tidak semestinya lengkap. Okey, iaitu kita boleh buat e-book. Okey, e-book mengenai panduan lah, panduan membuat pendapatan sampingan, panduan menggunakan software, membina website. Okey, kita boleh buat panduan sesuatu yang bernilai. Okey, kita boleh berikan dengan percuma. Jadi ini e-book cover. Okey, kepada siapa kita nak show upkan benda ni, iaitu business people yang berminat tentang online business. Anda boleh guna FB Ads, anda boleh letak kat FB, anda boleh menggunakan email marketing. Okey, dalam kursus saya memberikan penerangan detail lah mengenai email marketing ni. Okey, jadi bila kita boleh berikan e-book. Okey, e-book dan di mana nak dapatkan e-book tu? Jadi kita akan pergi kepada autoresponder. Okey, kalau dia nak e-book tu mesti dapat di autoresponder. Jadi kita kena set up autoresponder. Saya menggunakan Traffic Wave dan saya pun syorkan anda menggunakan Traffic Wave. Mazlan Abbas, Yusuf Goni dan beberapa internet marketer lain lah menggunakan Traffic Wave. Jadi di Traffic Wave kita boleh buat 20 email follow up kan. Kita pun boleh buat broadcast untuk menarik minat orang yang sudah subscribe. Okey, subscribe list autoresponder kita ini. Okey, jadi dia nak pakai e-book perlu menggunakan isi form di landing page ataupun capture page autoresponder Traffic Wave. Jadi di e-book tu di mana? Kita boleh letakkan di dalam Facebook group. Okey, buat close group Facebook group, anda boleh attachkan file e-book ini di dalam Facebook group. Okey, di sana dia boleh download. Okey, kita boleh upload file tu dan dia boleh download file. Dan pada masa yang sama, bila dia dah masuk dalam tu, kita pun memberi penerangan dalam grup dan kemungkinan dia juga berminat, klien ini berminat untuk berkawan kita di Facebook profile. Okey, jadi ini antara proses flow lah, macam mana kita boleh membuat mengembangkan perniagaan kita di internet. Jadi yang lain kita boleh menggunakan video dan quality image. Okey, high quality image pun boleh juga menggunakan video penerangan di sini dan disiarkan di dalam Facebook group. Okey, ataupun Facebook profile. Jadi saya cadangkan anda menggunakan teknik ini, insya-Allah ianya boleh berjaya. Okey, belajar buat e-book, belajar buat e-book cover, belajar buat autoresponder dan Facebook. Okey, dan juga buat video dan buat edit tentang image. Okey, quality image. Jadi semua ni sebenarnya saya dah rangkumkan di dalam kursus saya, kursus Internet Marketing Power. Jadi ianya memang berkesan saya menggunakan teknik ini sebenarnya. Boleh dikatakan ramai top internet marketer menggunakan teknik ini juga. Okey, tetapi saya memang percaya teknik ini boleh boleh memberikan pulangan jika anda fokus untuk melakukan perkara-perkara ini. Just belajar, tak ada programming, tak susah mana, anda boleh buat. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera.